Assalamualaikum, saya Papa. Bertemu lagi kita di dalam channel Papa and Dinesh setelah video yang lepas. Anda nak cari e-bike tapi bukan yang macam ni, ataupun yang macam ni, tapi nak nampak macam basikal yang biasa? Perkenalkan, e-bike atau lebih tepat lagi, e-mountain bike Himo C26. Model Himo C26 adalah sebuah basikal mountain bike elektrik menggunakan tayar yang berdiameter 26 inci. Material frame diperbuat daripada lightweight aluminium alloy. Basikal ini mempunyai 3 pilihan warna: merah, kelabu dan juga putih. Tetapi untuk pasaran Malaysia, banyak yang ada cuma warna kelabu dan juga putih. Himo C26 ini dikuasakan oleh 250 watt brushless gear DC motor rear hub yang terletak pada belakang. Bateri Himo ini adalah 48 volt berkapasiti 10.5 Ah. Ianya boleh mencapai sehingga 100 km maximum range kalau di assist, dengan kita bantu motor ini dengan kita mengayuh basikal. Bateri basikal ini boleh di-charge pada basikal ataupun boleh dibuka untuk di-charge di luar. Sekiranya anda tinggal di high-rise building seperti apartmen, tidak ada masalah untuk anda buka bateri ini dan charge di rumah. Basikal ini menggunakan 7-speed Shimano Tourney. Mempunyai front suspension fork yang boleh di-lock tetapi tiada suspension di belakang. Basikal ini menggunakan mechanical disc brake daripada jenama Tektro model Aries di depan dan juga di belakang. Ada headlight lampu hadapan dengan IPX5 waterproof dan 1200 lumen. Rim yang diberi adalah double wall aluminium dan menggunakan tayar Kenda yang berukuran 26/2.125. Seat Papa dah tukar kepada Rock Bros yang lebih gebu dan selesa daripada seat jenama SR yang asal. Berat basikal ini adalah 25 kg dan boleh menampung berat pengguna sehingga 120 kg. Basikal ini terdapat 3 mod, iaitu Eco, Mid dan juga High. Okey, sekarang kita akan test naik e-bike ni. Biar poyo tapi safety. Untuk mod Eco, motor hanya bergerak apabila dikayuh. Dan untuk mod Eco ini, kelajuan boleh mencapai sehingga 15 km/jam. Untuk mod Mid dan juga High, motor hanya dihidupkan dengan menggunakan throttle. Maksudnya kalau anda kayuh, motor tidak akan dihidupkan pada dua mod ini. Tetapi untuk menghidupkan motor dengan menggunakan throttle, anda perlu mengayuh dahulu sehingga mencapai kelajuan 5 km/jam. Barulah anda pulas throttle dan motor akan dihidupkan.
Anda dah lihat kita test basikal tadi pada jalan raya yang rata. Sekarang kita akan test basikal ini pada jalan yang tak rata dan juga yang mendaki bukit. Itu saja untuk video kali ini. Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan basikal ini berharga dan Papa ada letakkan link basikal ini di ruang description. Sekiranya anda mempunyai komen ataupun soalan tentang basikal ini, anda boleh ajukan di ruangan komen di bawah. Sampai di sini saja video untuk kali ini. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.